Hello guys, jumpa lagi kita di Ras dan Ras Channel. Okey, untuk tidak buang masa, kali ini kita buat bukanlah masak ayam panggang versi saya sendiri. Jadi ini bahan-bahan dia untuk kita perapkan ayam kita tu nanti. Okey. Jadi bahan-bahan dia ada 3 batang serai, 5 biji bawang kecil, lepas tu lebih kurang 2 inci halia, 6 ulas bawang putih. So dekat sini kalau tak ada kunyit hidup, boleh guna serbuk kunyit. Tapi kalau nak sedap, gunalah kunyit hidup. Jadi bahan-bahan ini kita akan blender. Jadi ini ayam kita yang saya dah bersihkan dan saya dah cucuk-cucuk. Kalau sahabat-sahabat perasan ada kesan cucuk dia, tujuan dia supaya dia punya bahan-bahan rempah-rempah perepan tu nanti meresap sampai ke tulang-tulang ke dalam isi ayam ni. Jadi menu kita kali ini atau resipi kita kali ini ayam bakar ataupun ayam panggang oven. Bakar dengan arang pun boleh, dengan oven pun boleh. Lepas tu guna air fryer pun boleh juga. Jadi manalah tahu hujung-hujung minggu ni sahabat-sahabat semua ada idea nak pergi piknik ke, nak pergi pantai ke, nak pergi mandi sungai ke, air terjun ke. Jadi bolehlah prepare awal-awal untuk perapkan kita punya ayam supaya esok pagi kita dah boleh bakar. Jadi ayam yang saya perap kali ini saya perap satu malam. Jadi esok pagi baru kita bakar. Okey, stay tune dulu. Ini bahan-bahan kisar dia. Kita blender dulu bahan-bahan ni. Jumpa lagi kita di Ras dan Ras Channel. Sekarang kita punya bahan blender kita dah siap. Kita blend bahan-bahan tadi sehalus mungkin. Jadi kita terus tuang pada ayam. Dia punya aroma tu memang terbaik. Kemudian kita masukkan sos tiram 1 sudu makan. Dua sudu makan. Lepas tu sos black pepper susah nak keluar. 1 sudu makan. 2 sudu makan. Kemudian kecap lemak manis. 1 sudu. 2 sudu makan. Semua 2 sudu makan. Cili kisar 1 sudu makan. 2 sudu makan. Kalau nak pedas boleh lebihkan. Kemudian serbuk jintam manis 1 sudu makan. Serbuk ketumbar 1 sudu makan. Serbuk jintam putih 1 sudu makan. Garam secukup rasa, agak-agak sahaja. Ajinomoto pun sama, agak-agak sahaja. Okey, kita letak madu. Madu 2 sudu makan.
satu sudu, 2 sudu, 3 sudu. 3 sudu makan. Kalau tak ada madu kat rumah, bolehlah tukar dengan gula. Jadi kita letak madu ni, tak kisahlah madu apa, madu tualang ke, madu dekat supermarket ke pun boleh. Janji madu. Kemudian kita letak serbuk lada hitam. Kemudian kita gaul. Jangan risau, saya dah cuci tangan. Jadi kita gaul bahan-bahan ni sampai sebati dengan ayam tu. Kita urut semua di bahagian ayam. Barulah kita punya rempah-rempah bahan perapan tu betul-betul meresap sampai ke dalam-dalam isi ayam sekali. Jadi kita perap dia 1 malam ataupun paling kurang pun 3 jam. Okey, so macam ni lah dia punya kejadian ayam kita ni. Bila kita dah perap, kita boleh simpan dalam peti ais. Esok pagi baru kita bakar. Hello guys. Jumpa lagi kita di Ras dan Ras Channel. Okey. Macam inilah keadaan dia. Ayam perap kita selama 1 malam. So sekarang time untuk membakar ataupun panggang. Okey. Jadi kita letak dia macam ni, lepas tu kita panggang ataupun bakar dekat oven. Okey, ayam kita dah masuk dalam oven. So dia punya suhu dia kita guna 200 atas bawah. Lepas tu kita set dia 30 minit. Agak-agak kalau belum masak kita boleh set lagi. Okey, stay tune. Ayam panggang oven kita dah siap. Alhamdulillah, macam inilah kejadian dia. So saya angkat bagi rapat sikit. Kita tengok dah masak ke belum. Setelah 1 jam lebih. Masak cantik. Masak dengan sempurna. Sekarang kita pindahkan ayam ini dekat pinggan besar. Okey, stay tune. Okey. Sekarang kita dah alihkan ayam ini dekat pinggan besar dan saya zoom sikit biar sahabat-sahabat nampak dia punya masak dia cukup sempurna dengan warna yang cantik. Ini dia ayam panggang by Ras dan Ras. Panggang dengan oven. Jadi sahabat-sahabat semua bolehlah cuba di rumah, insya-Allah. Pasti akan berjaya, sedap dan terbaik. Okey, kita potong. Bismillah.
potongan 4 je. Tuh. Dan ini dia hasil dia. Masih lagi juicy-juicy. Kita rasa dulu. Nampak? Sampai ke dalam-dalam masak dia. Bismillah. Oh, dia punya rasa dia memang sedap lah, terbaik. Jadi tak dapat digambarkan dia punya rasa macam mana. Sahabat-sahabat semua buat sendiri baru tahu rasa dia macam mana. InsyaAllah memang padu mantap. Okey, setakat sini saja untuk kali ini. Semoga memberi inspirasi dan bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Sebelum itu, jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan jangan lupa juga share pada sahabat-sahabat di luar sana. Okey, terima kasih.